Eclipse Podcast. So, hi guys, welcome back to our Eclipse Podcast. So, hari ini bersama saya, host anda, Akila, akan menanyakan soalan kepada mereka, iaitu SM untuk dua event, iaitu event Tradisi 360 Betul. Glow Up Ilianto. Yes, so boleh perkenalkan diri anda, kita akan bermula daripada yang sana dah dulu Okay. So, Nama saya Azmi Afiq bin Azizi. Saya Stage Manager Part 1. okay. Nama saya Nuralisa Dania binti Kamal dan saya Stage Manager untuk Part 4. So, okay. So, kalau korang tahu, SM ni sebenarnya mereka ni memainkan peranan yang sangat penting dalam kedua-dua event sebenarnya. Betul tak? Betul. Kan? Betul kan? So, boleh ceritakan sikit tak latar belakang pelibatan anda dalam tim SM ni? So, kita boleh dengar daripada Alisa dululah sebab Alisa daripada semester 4 kan? Ya, SM? betul. So, yeah. Sebenarnya latar belakangnya saya dipilih untuk menjadi SM Part 4. Saya pun tak expect saya akan jadi SM sebenarnya. Saya minta untuk jadi grafik sebenarnya. Faham? Sebab saya mahir dalam melukis ataupun kembangkan kepada idea dia, ya. Ya, betul. Jadi asalnya saya minta untuk jadi grafik lah. Tapi maybe High Council dan Miss nampak potential saya dekat situ. Jadi mereka naikkan saya untuk jadi SM sebenarnya. Tapi susah ya. Tak apa. Nanti kita akan kupaskan lagi selepas ini. So, Afiq. Latar belakang saya rasa awal-awal tu saya pilih jadi sponsor. Oh, ya ke? Tapi saya pilih juga untuk jadi stage manager. Untuk second choice lah. Stage manager first choice. Okay, Yeah. faham? Okay. Memang saya nak jadi stage manager lah. Macam tu lah. Satu je lah. Okay, faham. So, pernah tak kamu berdua pegang jawatan sebagai stage manager sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah? Oh, pernah. okay. Jawapannya sangat padu. Okay. So, kita akan ke bahagian seterusnya iaitu pengalaman pertama dan proses pembelajaran. So, memandangkan ini merupakan pengalaman pertama untuk kamu berdua kan? So, sebagai stage manager ni, bagaimana perasaan anda bila diberikan tanggungjawab ini? Tanggungjawab tu agak berat bagi saya sebab saya tak pernah pegang stage manager ini pun first time saya pegang. Jadi semua benda adalah baru bagi saya lah untuk belajar. Daripada buat jadual kerja, jaduaran, QC, itu first time untuk saya belajar. Dan macam mana nak bagi Q pun first time lah untuk saya belajar. Jadi sebenarnya agak susah bagi saya. Tapi lepas beberapa hari kita baran, saya start kenal macam mana nak bagi QC dan saya pun mula faham sikit untuk Sikit-sikit lah. Ya, betul. Sebab kata orang sikit-sikit lah lama-lama jadi bukit. Yes. So, untuk Afiq pula macam mana? Pertama dia okey lah. Okey. Tak seteruk yang dibayangkan. Okey lah. Okay lah. Okey lah. Bila dah. Faham lah. So, soalan seterusnya, apakah perkara baharu yang paling mencabar dan paling bermakna sepanjang menguruskan pentas untuk event ni? Momen paling mencabar. Ya. Paling mencabar lah. Dan paling bermakna sekali. Paling mencabar bagi saya sebab kita nak kena bekerja dengan orang lain. Ya, betul. Jadi kita kena tunggu kerja kita as SM, kena tunggu orang lain juga. Contohnya gerak acara. So kita kena tunggu AEM untuk dapatkan tentative and macam mana flow dia. Jadi kita SM ni kena banyak bersabar sebenarnya. And selain itu kita kena ada teamwork lah sebenarnya. Sebab kalau saya as part 4, kalau tak ada part 1, apalah saya buat apa je yang saya boleh buat kan. So saya rasa part yang paling mencabar adalah kita nak work as team dengan orang lain lah. Betul. So, Afiq pula? Jawapan seronok sikit, Fik. Ni senang ni. Mantai dulu. Apa tadi? Apakah perkara baharu yang paling mencabar dan paling bermakna sepanjang menguruskan pentas untuk event kali ini? Paling mencabar communication kot. And benda faham. tu dia bermakna juga. In case kalau kita tak ada communication dengan kita punya team, barai lah. Tapi kalau ada communication juga, dia bermakna. So kita punya flow pun cantik. Macam tu lah. Faham. So, siapakah individu ataupun mungkin pensyarah lah yang banyak membantu kamu berdua dalam tugas
sebagai stage manager ni, memahami tugas sebagai stage manager ni? Kuas Cuba lah. kita dengar daripada Afiq dulu. Oh, okay. Sebab Afiq kan dia kan baru lagi kan dalam bidang ni, dia pun baru semester 1. So kita nak dengar jugalah pengalaman ni dahulu. So Afiq, silakan. Basically pengalaman saya untuk jadi stage manager ni, saya daripada semua orang. Asal kawan-kawan saya, even Miss pun ada tolong macam mana nak jadi stage manager. Kawan saya yang Pak Wan yang memang ada pengalaman pun, dia bagi tahu macam nak bagi queue and how flow works. Macam tu lah. So mostly semua orang bagi saya, sebab saya baru. Sebelum ni saya memang tak ada pengalaman jadi stage manager ke. Memang saya bukan daripada sekolah seni. And memang semua orang bantu saya kat sini. Yalah, Pak. Apa yang penting? Kerjasama. So, tak kisah pula. Saya rasa jam pasti pun lebih kurang je macam Afiq. Semua orang lah, bantu betul. lah. Semua orang. Kita run baru kita tahu siapa yang boleh bantu kita. Sudah. Tak kisah pun siapa-siapa. Sebenarnya benda ni, siapa yang ada pengalaman boleh je bantu sebenarnya untuk mereka lebih tahu. Basically macam memberikan ilmu kepada mereka jugalah. Kalau mereka bertanya, silalah menjawab. Ya, macam tu lah. So, kita next ke seterusnya, bahagian 3. So, bahagian 3 ni melibatkan dengan flow event and pengurusan pentas. So, setakat ni, untuk kamu berdua, bagaimanakah anda berdua menilai flow event secara keseluruhan? Adakah semuanya berjalan ikut perancangan ataupun tidak? Itu kalau nak cakap ikut perancangan, tak boleh juga sebab SSM semua benda fleksibel sebenarnya. So time to time gerak acara ataupun flow akan sentiasa berubah. Jadi kalau nak cakap ini ikut perancangan tu boleh, tapi benda tu adalah fleksibel untuk SM. So Afiq macam mana? Sama je. Sama je. Apa je lah. Perancangan tu ikutlah. Macam kalau ubah pun, kita plan still sama. Tak lari. Tapi adalah yang kena fix. Okay je. Sebab dari segi tempat pun kadang-kadang berubah-ubah. So kadang-kadang gerak acara pun boleh berubah-ubah setiap masa. So kat situ SM kena main peranan lah. Betul tak? Betul. Kan? So next, bagaimanakah cara anda menyusun queue, pergerakan pentas dan masa untuk memastikan kelancaran acara itu berlangsung? Menyusun queue. Kena tengok flow dulu. Tengok flow dulu. Baru boleh tahu lah. Kita nak tengok vision dia, kita kena buat run dulu. Baru tahu kat mana kita nak bagi queue. Kalau kita buat queue dulu, dalam skrip tu dia takkan jadi. Kita kena buat dulu. Okay, time ni kena bagi queue tu tak lapu. Time ni queue untuk kat lagu. MC ko bila macam tu lah. Menarik. So, untuk pergerakan pentas pula, macam mana korang susun? Waktu kita run tu, kita tengok flow apa yang macam Hafiz cakap lah. Kita tengok flow dulu. Tapi kalau ada macam pembetulan nak kena buat, Kena buat on the spot lah. on the spot lah. On the Kita spot. tukar. Kita stop dulu. Kita ubah sini dulu. Tengok macam mana okey ke tak, flow naik turun. Baru kita teruskan dengan yang full punya dari awal, dengan apa yang kita dah ubah tadi. Faham. So, sejauh manakah komunikasi antara stage manager dengan pengacara majlis, teknikal dan production team untuk membantu kelancaran event? Sebab bagi saya lah, stage manager ni dia memainkan peranan yang sangat penting waktu sepanjang event berlangsung, betul? Sebab mereka adalah the head of the event at that time kalau event tu sedang berlangsung. So, macam mana? Boleh ceritakan? Bagi saya, untuk stage manager ni, bonding dia dengan teknikal ke, dengan MC ke, dengan protokol ke, semua kena bonding dia strong. Kalau tak, teruk lah. Teruk gila lah. Teruk. So, kalau dia tak boleh komik ke, tak boleh communication dengan teknikal, dia punya lagu lambat. Semua, kalau protokol tak datang tu Asya, lambat. So, kena pandai, kena baik lah dengan semua. Kena pandai macam mana nak work together. Nalisa macam mana? Betul lah. Hafiz cakap sama lah kan? Betul lah. Tapi kita sebenarnya kalau nak cakap communication tu kena ada. Memang penting lah. Sebetulnya kita ada briefing untuk semua orang. Sebetulnya. Especially yang protokol, teknikal. Macam mana kita nak tengokkan flow tu. Okay.
So untuk kita ke bahagian part pula, cabaran dan pengurusan kru. So antara event glow up alien tu dan malam tradisi, event mana yang lebih mencabar untuk dikendalikan and kenapa? Dua-dua mencabar. Ya, Dua mencabar. Kita boleh assume glow up event tu senang, tradisi senang, tak ada. Dua-dua Memang mencabar dua-dua and dua-dua ada part fun dekat mana. Ada Bagi saya ada hari tu tiba-tiba tradisi dapat macam Okey. okey, tiba-tiba ada tu tak. Mesti ada yang ada tu okey, tiba-tiba tradisi tak. Oh, Macam tu. macam tu Betul lah. tak? Kita okey, macam tak. Ya, it's okay. Kalau kru okey, okey lah. Kalau SM tu okey, tak okey pula. Ikut macam mana flow tu macam mana. Kadang ubah tempat pun jadi tak betul juga. Cabar lagi. Betul. So next question. Macam yang kita tahu kan, stage manager ni menguruskan ramai kru. So bagaimanakah anda membahagi tugas supaya setiap orang ada peranan dan flow event berjalan lancar? Okey, jawab. Macam mana tu Alisa? Macam mana kita nak agihkan tugas? Maksudnya macam bagaimanakah, contohlah macam mana Alisa membahagikan tugas supaya setiap orang ada peranan dan flow event berjalan lancar? Kalau itu untuk SM saja, saya dan Afiq dah pernah bagi tahu lah. Okey, ni MC akan duduk sini. Ni kalau president duduk sini. Kalau technical duduk sini. Nanti macam mana flow dia macam tu. Mula kita akan meeting dengan SM dululah. Macam mana kita nak letakkan bahagian dan tugas-tugas mereka ni. Sebab SM penting. So kita brief yang SM dulu. So lepas tu baru kita pergi ke protokol dengan technical. Macam mana flow mereka ni nak sync kan dengan event tu dengan SM tu sendiri. SM tu macam mana nak handle technical dengan protokol dengan MC tu sendiri. So lepas tu barulah kita gerak kepada yang lain. Kita tengok siapa yang ada kerja, siapa yang tak. Sebab tu kita akan dari situ kita baru boleh letakkan tugasan apa yang tak ada kerja ni untuk untuk ni FM ataupun Dami supaya semua orang ada kerja. So waktu itu sebenarnya waktu briefing lah ataupun waktu run tu kita dah tengok dulu macam mana flow dia, baru kita panggil yang tak ada kerja tu, especially untuk hari event lah. Okay, faham. So setakat ni pernah tak berlaku any emergency yang berlaku kat pentas? Maksudnya semasa event tu berlangsung lah, ada apa-apa tak yang pernah berlaku and macam mana korang berdua tangani masalah tu? Macam mana handle lah. Macam mana? Actually emergency tak ada lagi. Tapi hari tu ada sekali tu ada orang terjatuh dekat stage tu. Tu memang krisis, kita tak boleh buat apa. Kita kena stop lah tu. Terus Stop terus tolong dia. Tapi tak tahu lah macam mana dia betul ke tak. Tapi dia suruh teruskan je event tu. Takut juga dengar. Dia tu dengan dia satu kan. Risau So last lah. Ni dah last part lah Okay. So apakah pencapaian yang paling membanggakan anda sebagai stage manager dalam event ni? Pencapaian buat masa ni, kita tak event lagi. So kita tak boleh nak cakap kita dah achieve apa-apa. Tapi buat masa ni tengok flow okay lah. Boleh kira kita achieve yang kita boleh nampak macam ni event tu jalan kan. Tak adalah macam kacau tak ada. Tak Okay. adalah. So tu pencapaian kita kot. Untuk ikhlas dan terima. Okay lah. Yeah, Buat masa okay ni kita boleh tengok event kita nice. Gempak. So semua orang kena datang event kita. Yes. So jika diberikan peluang untuk Alisa dan Afiq untuk menguruskan pentas untuk event masa akan datang, apa yang korang berdua nak perbaiki lagi? Perbaiki Perbaiki. Kalau korang dapat chance untuk jadi SM lagi, macam mana? Macam mana? Saya rasa saya nak dapat. Oh, saya tak nak jadi SM lagi lah. Bukan. I mean, susah. Memang susah. Tapi kalau saya dapat lagi jawatan SM tu, saya mungkin perlu baiki cara saya dapat instruction daripada semua orang. Sebab SM kena laju. Betul. Dari segi queue and then cara tangkap dengan orang, okay kita nak tukar ni. So benda tu nak kena laju. Jadi saya rasa saya kurang kat situ sekarang. Jadi saya rasa kalau saya boleh jadi SM lagi nanti, saya nak bagi yang itulah untuk saya lebih cepat tangkap lah benda tu. Sebab lagi pun kami which is Alisa akan
selepas ni next time kami adalah internship. So macam mana? Macam mana tu? Kalau saya SM lagi nantilah saya Oh memang tak ada ni. takutlah. Okay, faham. So, soalan ni untuk Alisa. Okay. Apakah nasihat Alisa kepada junior ataupun pelajar lah yang ingin menjadi stage manager pada masa hadapan? Azmi, Afif pun boleh jawab juga. So, Alisa? Untuk saya rasa mental lah. Mental memang kena kuat gila. Sebab SM kau main. Salah sikit dia. Ya betul. Selain tu kena laju buat kerja. And kita kalau SM tu kena ada communication dengan semua orang and bonding as SM dengan yang lain. Sebab kita orang boleh cakap kita. So kita orang ada 9 orang. So Mesti tak cukup. Cukup. Lebih dari itu. So kena ada 9 orang tu kena ada macam Bonding yang sangat kuat lah. sebenarnya untuk faham kerja flow tu kena ada. So, Afiq pula kan masih baru lagi dalam pengurusan event ni lah. So, mestilah nanti kawan-kawan yang lain tanya kan Afiq macam mana jadi SM, pengalaman apa yang dapat, apa yang itu, apa yang ini. So, boleh ceritakan nasihat untuk mereka. Nasihat buat masa ni tak ada lagi Oh, tak ada. nasihat. Dia baru. Tapi untuk pengalaman jadi SM, sebab saya memang pilih SM ni. And SM is my first choice. Tapi saya seronok. Even kalau kena marah ke, kena tengking ke, kena orang tak suka ke, saya still suka. Saya happy jadi SM. So, korang kena try jadi SM. Saya memang mendoakan semua orang jadi SM. Yes. So, Amin. dia rasa. Amin. Yeah. So, ni last question. Apakah pendapat Afiq dan Alisa sejauh mana peranan stage manager ni mempengaruhi kejayaan sesebuah event? Boleh ceritakan sikit? Bagi saya pula, untuk stage manager ni sangat memainkan peranan penting untuk event. Kalau bagi saya lah, kalau stage manager ni dia betul-betul kena ada untuk event. Kalau tak, semua benda tak jalan. Even kalau untuk SM tu MC ke, untuk technical ke, even untuk backstage pun kalau diorang lambat, flow event tu memang tak jadi. Semua jadi lambat and orang akan tertanya-tanya kenapa benda ni lambat, kenapa tak ada talent tiba-tiba, kenapa tak masuk. Betul. So SM penting. Sebab kalau kita pergi mana-mana event pun, kalau contohlah event mana, nanti kalau tiba-tiba ada satu saat tu tiba-tiba kenapa ni tiba-tiba terpadam. Orang tak cari technical, orang cari SM dulu. Orang tengok betul ke ni SM ni? Lambat ke queue situ. So orang akan pandang SM dulu mana. Sebab mostly SM ni akan digunakan semasa acara ataupun event yang melibatkan nyanyian, melibatkan artis semua, betul kan? Selain tu macam anugerah pun ada. Betul. Formal tak formal semua ada SM sebenarnya. Tapi yang paling penting waktu ada talent lah kan, betul tak? Yang melibatkan nyanyian, talent masuk semua. semua kan. So SM ni memang sangat-sangat penting sebenarnya kan. Okay. So ada apa-apa kata-kata? Saya kot. Tak. Yalah kot. Ada. Nanti kita jumpa lagi. Ada lagi ke podcast? Tak tahulah. So itu saja untuk podcast kita pada hari ini bersama SM daripada Dreamer Production dan Eclipse Production. So sampai di sini saja bersama mereka. See you soon and Assalamualaikum. Bye. Bye.